Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 4 akan membentangkan yang bertajuk Seni Tekstil, iaitu bernama saya Muhammad Fakrul Azmi. Dan nama saya Nur Amna. Hai, nama saya Lailatul Hazim binti Azrul Haizam. Sekali saya akan membentangkan tentang pengenalan seni tekstil. Seni tekstil ialah seni penghasilan kain atau barangan tenun yang menggunakan benang untuk mencipta corak dan motif melalui teknik seperti tenunan, sulaman dan penggunaan lilin seperti batik. Di Malaysia, seni tekstil tradisional antara yang terkenal termasuklah batik, songket dan tenunan yang kesemuanya merupakan waris budaya yang kaya dan menjadi medium ekspresi seni rakyat. Terdapat pelbagai jenis cabang seni tekstil, iaitu batik. Ini merupakan seni menghias kain menggunakan lilin ataupun pewarna untuk menghasilkan corak yang unik. Dan seterusnya, sulaman, iaitu hiasan pada kain menggunakan jahitan, pelbagai jenis benang dan kadang-kadang manik ataupun labuci. Bagi seni tekstil, bahagian upholstery, ini merupakan seni membalik kerusi sofa ataupun cushion dengan kain yang bertekstil. Bagi seni menyulam, iaitu tekad, ini seni menyulam benang, emas ataupun perak pada kain baldu untuk menghasilkan corak yang timbul. Seterusnya, bagi tenunan, ini merupakan proses menganyam benang lusin, rub dan benang pakan weft untuk menghasilkan kain. Dalam bahagian seni tekstil, iaitu dalam bahagian hiasan dalaman, ini merupakan penggunaan kain bertekstil untuk hiasan dalaman, contohnya seperti langsir ataupun kain sofa. Terdapat pelbagai jenis pekerjaan yang wujud dalam bidang seni tekstil ini, antaranya merupakan mereka fashion, mereka kostum, mereka tekstil, seniman tekstil, usahawan produk tekstil, pengurus pengeluaran tekstil, perunding tekstil, dan juga guru ataupun pensyarah seni, dan juga juruteknik tekstil, jurulatera tekstil, dan juga pengawal kualiti tekstil. Seterusnya, Baiklah, saya akan membentangkan tentang sumbangan bidang tekstil terhadap ekonomi negara. Jadi, sumbangan seni tekstil ini terdapat 3, iaitu pertama, meningkatkan keluaran dalam dasar negara KDNK. Dapat seni tekstil menyumbang kepada pertumbuhan sektor pembuatan dan perkhidmatan. Dan yang kedua, dapat menjana pendapatan ekspor. Produk tekstil Malaysia diekspor ke pelbagai negara seperti Amerika Syarikat, Jepun dan negara Eropah. Dan yang terakhir sekali, dapat menyediakan peluang pekerjaan. Industri tekstil memberi peluang pekerjaan kepada beribu-ribu rakyat Malaysia, termasuk pekerja kilang, tunggal jahit, pereka fashion dan usahawan. Jadi yang saya dapat terangkan di sini ialah seni tekstil ini bukan sekadar seni, tapi dapat memajukan negara dalam pelbagai aspek. Seterusnya, bidang seni tekstil berkembang dalam dunia digital. Pertama, pemasaran dan jualan. Produk seni tekstil boleh dijual dan dipasarkan dalam talian seperti TikTok Shop, Shopee, Lazada dan di pasar-pasar seni. Yang kedua, pendidikan dan bengkel. Kelas seni tekstil boleh diakses secara dalam talian termasuklah bengkel DIY, kursus sulaman dan tenunan. Video juga dapat dikongsikan melalui media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram, Facebook dan sebagainya. Dengan ini, lebih ramai orang dapat mempelajari tentang kursus-kursus tersebut. Akhir sekali, AI dan automasi. Penggunaan AI untuk mencipta corak serta automasi dan dalam pengeluaran tekstil. Yang terakhir sekali, saya akan menyediakan tentang kesimpulan. Jadi, seni tekstil ialah bidang yang menggabungkan kreativiti dan kemahiran dalam menghasil karya berasaskan kain. Dia juga memainkan peranan penting dalam memelihara, menjana ekonomi dan membuka peluang pekerjaan. Dan seni tekstil bukan sahaja melambangkan warisan negara, tetapi juga berpotensi untuk dikembangkan peringkat global. Baiklah, kami harap apa yang kami menyampaikan ini dapat memberi sumbangan kepada negara, termasuk masyarakat dan generasi muda, serta dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan dunia seni kepada masa yang akan datang. Terima kasih.